Kebelakangan ni saya tengok dekat media sosial kan ramai yang mengadu cepat letih, selalu rasa penat jantung, rasa berdebar, berat badan naik cepat walaupun makan sama. Dan diorang ni semua tak jumpa punca sebenar. Pernah tak korang semua terfikir, adakah gejala-gejala ini berkaitan dengan thyroid? Ada jugalah faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan simptom-simptom yang sama, tapi salah satu puncanya adalah thyroid. Terutama bila thyroid tu dia terlebih menghasilkan hormon thyroid. Tu yang jadi jantung laju, berdebar dan sebagainya. Dr. Adi, apa sebenarnya fungsi kelenjar thyroid dalam tubuh kita ni? Fungsi kelenjar thyroid ni dia menghasilkan hormon thyroid, yang mana hormon thyroid ni dia mengawal seluruh sistem badan kita. Dia mengawal kita punya metabolism dalam badan. Dia kawal semua sistem termasuk sistem jantung, sistem pencernaan, sistem neurologi, bahagian otak dan sebagainya. So satu badan dia boleh kontrol. Kalau thyroid ni terlebih fungsi ataupun terkurang fungsinya, apa kesannya kepada tubuh badan seseorang itu? Kalau dia terlebih aktif, maksudnya hormon tu terlebih, dia boleh menyebabkan macam kita ni metabolism tinggi, macam kita exercise. Jantung laju, rasa cepat panas, makan banyak pun berat badan tetap susut. Tapi kalau misal kata hormon tu terkurang, dia jadi sebaliknya, metabolism rendah, kita akan jadi letih lesu, cepat mengantuk, berat badan naik dan rasa sejuk yang berlebihan. Adakah masalah thyroid boleh disembuhkan sepenuhnya ataupun memang kena makan ubat sepanjang hayat? Kita kena tahu punca apa masalah thyroid tu. Dia banyak masalah thyroid, sama ada berkaitan dengan hormon ataupun thyroid tu jenis kanser ataupun thyroid tu dia membengkak biasa. Kalau ada punca dia masalah hormon yang tak terkawal, makan ubat dulu. Kalau boleh dikawal dengan ubat dan mungkin tak perlukan pembedahan lah. Tapi kalau tak terkawal dengan makan ubat, mungkin perlukan pembedahan ataupun radioaktif iodin. Kalau jenis kanser pula, kanser bahagian thyroid biasanya perlukan pembedahan. Kalau ada seseorang pesakit tu nak tahu sama ada dia ada masalah thyroid ataupun tidak, apa saringan yang dia kena buat? Salah satunya kena buat ujian darah untuk tahu fungsi thyroid tu normal ataupun tak, sama ada hormon tu tinggi ataupun rendah. Selain daripada tu, nak tahu sama ada thyroid tu sendiri kadang-kadang dia boleh membengkak juga. Untuk tahu ada kanser ataupun ada bengkak di bahagian thyroid, perlukan scan ataupun ultrasound di bahagian leher thyroid tu. You all dah dengar semua komen dan juga nasihat daripada pakar sendiri tentang kesihatan dan juga fungsi kelenjar thyroid. Jadi kalau ada simptom sikit pun, jangan lupa untuk pergi ke hospital berdekatan, dapatkan package terbaik dan buat saringan awal guys. Dan jangan lupa untuk dapatkan nasihat pakar tentang apa yang perlu anda buat untuk make sure kelenjar thyroid anda berfungsi dengan baik. Informasi ni semua dikongsikan dengan kita oleh Hi, my name is Adi Shazni bin Muhammad. I'm a consultant breast and endocrine surgeon visiting at Hospital Columbia Asia Ceras. video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini sedang berkembang untuk keselesaan anda di masa hadapan.